Pulau Pinang, alhamdulillah, walaupun yang dipimpin oleh tu DAP, tapi masjid Pulau Pinang sekarang semua dipimpin oleh orang kita. Tuan-tuan pergilah masjid mana pun, khutbah bukan alhamdulillah, tuan-tuan nak tidur-tidur, aku elang jalan bakat lena habis. Tak ada tuan-tuan, khutbah pom. Bila isu Mesir, seluruh Pulau Pinang isu Mesir, bergegar masjid tu, baru kita tak boleh tidur. Macam saya baca khutbahan, tuan-tuan tak boleh lena punya. Sebab tu kalau boleh masjid ini lahirkan orang yang letakkan Allah segala-galanya, bukan takut dengan manusia. Kita takut tuan-tuan, kalau lah dia orang menang, habislah kita kan, habislah Cina perintah. Tuan-tuan, Cina perintah Penang lebih baik daripada Melayu perintah. Kami Pulau Pinang, masjid kuasai habis, dapat peruntukan untuk majlis agama hampir dekat 62 juta. Tuan-tuan, dulu ni kerajaan bagi berapa? Dulu 13 lah, 62 juta. Anak-anak seluruh Pulau Pinang yang Islam automatik minta boleh dapat beasiswa kerajaan negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan, bawah majlis agama Islam Pulau Pinang. You diperintah oleh apa? Cina. Dia tak kacau kan majlis agama? Buatlah program pun, panggillah siapa pun, tapi dengan syaratnya program kena ada. Masjid yang tak ada program, mereka akan datang hantar utusan, rampas kosong. Yang tak ada program, kalau tak buat mesyuarat, rampas, buat mesyuarat, lantik yang baru supaya ada program. Yang tu yang kita nak. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang ada, saya nak bagi semangat pada jawatan kuasa. Jangan kira apa orang kata, tapi kira apa Allah kata. Tuan-tuan, insya-Allah akan lahirlah jamaah ini al-khawfu bil jalil. Mereka tidak takut kecuali Allah.